Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandai. Anak-anakku Ustaz jawab salam. Kita buat lagi sekali boleh kah? Bagi anak-anakku Ustaz semua jawab salam. Tapi buat kuat tapi tak mau jerit. Boleh tak? Lagi sekali. Tapi kalau jerit pun okey lah. No problem lah. Sebab semua orang happy kan. Kita jumpa sama-sama semua orang shock kan. Okey, sama-sama lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Anak-anak ke Ustaz apa khabar? Semua sihat? Seronoknya anak-anak ke Ustaz semua ni. Masya Allah. Apa kata kalau kita semua, sebelum tu, dah makan ke belum? Wow, Masya Allah, Tabarakallah. Sedap nak makanan tadi. Wow, Masya Allah. Jangan kacau kawan. Jangan kacau kawan. Duduk elok-elok. Alright. Ni, anak-anak semua, hari ni aku Ustaz nak ajak semua orang banyak-banyak bersalawat. Boleh tak? Alah, lagi sekali lah. Kita try lagi sekali. Okay? Uncle Ustaz tanya, boleh tak? Nanti semua orang jawab, boleh atau tak boleh. Boleh? Okay. Anak-anak, hari ni Uncle Ustaz nak ajak semua orang baca selawat. Boleh tak? Yes! Alhamdulillah. Okey, jom sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi sekali boleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pandailah. Yes, tepuk tangan untuk semua orang. Excellent, excellent. Anak-anak yang baik. Antul Ustaz cukup sayangkan semua anak-anak Ustaz. Okey, jom kita mulakan. Ingat tak sebelum kita nak mula apa-apa, kita mesti baca surah Al-Fatihah. Pandai lagi sekali. Sebelum nak mula apa-apa, kita kena baca surah Al-Fatihah. Jom kita niatkan bacaan Al-Fatihah dihadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yes, excellent. Excellent. Aku Ustaz sukalah anak-anak aku Ustaz. Jom kita selawat lagi sekali boleh? Baca selawat yang macam tadi. Boleh tak? Boleh tak? Alright. Okay, jom sama-sama buat tanda sama-sama. 1. Tunggu. Tunggu buat sama-sama lah. Kita kira 1, 2, 3. Okay, ready? 1, 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Pandai ada anak gol Ustaz. Seronoknya. Okey. Nabi kita nama siapa? Nabi kita nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angku Ustaz dengar dah ramai yang sebut tadi. Angku Ustaz suka dengar lagi sekali kita sebut. Siapa nama Nabi kita? Sama-sama. Siapa nama Nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama panjang Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Cuba sama-sama sebut dengan aku Ustaz sama-sama. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abu Talib. Betul. Pandai. Lagi sekali. Muhammad bin Abdullah. Yes, pandai. Bin Abdul Muttalib bin Hashim. Pandai. Okey. Nabi kita lahir di mana? Nabi kita lahir di Arab. Pandai. Di Mekah. Pandailah anak-anak go Ustaz. Siapa ajar ni? Macam mana semua orang boleh jawab? Macam mana semua orang boleh jawab? Pandailah. Very good lah anak-anak go Ustaz. Okay, so Nabi kita lahir di Mekah. Pandai. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masa lahir itu sangat-sangat luar biasa. Special. Nabi kita lahir, keluar bersama dengan Nabi kita itu adalah cahaya. Yes. Dan cahaya tu menerangi kawasan bumi Mekah masa itu sampailah ke negara Syam ketika itu. Negara Syam. Pandai. Siapa boleh sebut negara Syam? Tutup mulut. Negara Syam. Pandai. Nabi lahir di Mekah. Nabi lahir keluar apa? Cahaya. Cahaya sampai ke negeri Syam. Tutup mulut. Syam. Buat macam aku Ustaz. Syam. Pandai. Sampai sahaja di negeri Syam, maka semua orang tahu bahawa Nabi kita lahir. Tetapi sayang, kesian, Nabi kita lahir dalam keadaan tak ada bapa. Kesian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang baik, Nabi anak soleh, Nabi penghulu orang yang baik. Tetapi Allah bagi Nabi tak ada ayah sebab ayah Nabi meninggal dunia. Kesian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesian kan? Lepas tu Nabi masa umur baby, Nabi ada ibu susuan. Siapa yang menyusukan Nabi kita dekat kampung? Itu adalah Halimatun Sa'diyah. Pandailah anak-anak Ustaz. Nabi kita lahir special. Semua langit happy, malaikat happy tengok Nabi lahir. Walaupun Nabi ada ibu susuan, Nabi jauh dengan mak Nabi, ayah Nabi wafat, tetapi langit happy dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat happy dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumi happy dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok happy dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binatang, binatang. Anak-anak Ustaz semua tahu kan binatang banyak kan? Semua orang boleh nama. Kuda, betul? Kuda. Unta. Lagi ada apa? Ayam. Lagi ada apa lagi? Ada
Serigala. Pandai. Ada apa lagi? Ada kambing. Ada apa lagi binatang? Ada banyak labah-labah, semut, semua binatang semua sayang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandai anak-anak Uncle Ustaz. Okey, duduk elok-elok, duduk elok-elok. Uncle Ustaz nak sebut apa? Tengok sini. Jadi, Uncle Ustaz nak anak-anak semua kena sayang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Terima kasih. Anak-anak Uncle Ustaz semua sayang tak dekat Rasulullah? Betul ke sayang dekat Rasulullah? Sure, anak-anak Uncle Ustaz semua betul-betul sayang dekat Rasulullah. Okey, tengok. Semua tengok Uncle Ustaz. Semua duduk elok-elok. Kalau nak cakap sayang dekat Rasulullah, semua duduk elok-elok dulu. Okey, duduk. Duduk. Duduk elok-elok dulu. Okey, semua tengok Uncle Ustaz. Tengok Uncle Ustaz. Okey, Uncle Ustaz tanya lagi sekali. Semua betul-betul ke sayang Rasulullah? Wow, sayang. Seronoknya. Kalau semua sayang kat Rasulullah, jom kita buat satu perkara yang Nabi suka, iaitu sembahyang. Anak-anakku Ustaz jangan tinggal sembahyang tau. Anak-anakku Ustaz kena baik dengan kawan-kawan tau. Sebab Nabi sayang kawan-kawan Nabi. Kena tolong teacher tau. Sebab Rasulullah, guru Rasulullah adalah Malaikat Jibril dan Nabi SAW sayang dekat Malaikat Jibril. Anak-anak Uncle Ustaz semua sayang teacher tau. Jangan gaduh-gaduh dengan teacher. Okey? Teacher cakap dengar cakap tau. Dekat apa nama cikgu besar pun dengar cakap tau. Pandai. Okey, jom kita tutup dah. Kita nak habis, kita happy dengan Rasulullah. Kita baca selawat lagi sekali sama-sama. Okey, ready. 1, kita baca lagi sekali. 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pandai lah lagi sekali semua. Kuat-kuat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Uncle Ustaz sayang kat semua anak-anak Uncle Ustaz dan teacher semua. Jaga diri baik-baik. Balik rumah nanti sampaikan salam dekat ibu, bapa, mami, daddy, mama, papa, ayah, ibu. Okey? Kata Uncle Ustaz sampaikan salam dengan lafaz Assalamualaikum. Boleh? Okey, semua duduk elok-elok. Jom kita bye-bye sama-sama. Jumpa lagi anak-anak semua. Selamat menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini bulan birthday Rasulullah SAW. Bye anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. I love you. Bye.